Okay, ramai yang berminat untuk trade SCPO tapi masih lagi ragu-ragu dan tiada keberanian untuk trade. Sebab apa? Sebab SCPO ni dia derivatif kan. So derivatif ni biasanya high risk high return. So gerakan chart dia lebih volatile berbanding dengan chart saham. So untuk video pada kali ini saya kongsikan bagaimana untuk trade dan jana profit dalam trading SCPO. So video ni saya record secara live semasa market sedang dibuka dan chart sedang bergerak. So saya record video ni untuk perkongsian bagaimana saya membuat analisis technical chart dan teknik trade untuk mencari entry dan exit terbaik. Okay, so semoga sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. So video ini saya record semasa sesi dagangan 30 April 2025, sesi dagangan petang. So hanya dua kali entry dapat menjana RM800. Dua kali entry saja kan. Sebab apa? Sebab oleh sebab nak buat video kan. Tak boleh trade banyak-banyak lah. Tapi dua kali entry pun boleh secure profit dalam 800. Sebenarnya boleh dapat 1000 tapi apa dia makan SL pula kan. Okay, disclaimer untuk video ni sekadar pembelajaran semata-mata. Okay, so boleh bacalah ayat disclaimer ni. Okay. Ini adalah entry pertama. Entry buy di sini dan TP kat atas tu. Okay. Entry buy dekat tapak ni dan close sell kat sini. So ini kita secure 500. Tu entry buy 3922, ah, close 3942 kan. So 20 tick. 20 tick kali RM25. So persamaan RM500 Untuk trade SPO satu tick kenaikan bersamaan RM25. Okay. Yang kedua entry sell. Di sini masuk sell dan dia close kat bawah ni. So sini kita dapat apa? 12 tick. Eh. So 12 tick bersamaan RM300. Ini dia punya record trading kan. Ada dua position dia. Sini satu, sini dua. Okay. So macam mana saya entry, dekat mana saya entry, apakah teknik yang saya pakai, apakah indikator yang saya pakai. So boleh terus menonton video ini sehingga habis. Okay. Cuma untuk video ini oleh sebab dia sekadar pembelajaran video ni kita guna paper trading. Cuma dalam masa yang sama yang real account pun masuk jugalah. Okay. Kalau nak belajar tentang bagaimana untuk paper trading di TradingView, saya pernah share jugalah video sebelum ni di saya punya YouTube. Okay. So saya share link video bagaimana untuk paper trading di TradingView di bahagian description di bawah video ni. So boleh klik dan boleh tonton lah. So okay, mari kita tengok bagaimana untuk trade dan jana profit dalam trading SCPO. Okay. Dalam trading SCPO ni, kalau nak set target profit RM250 hingga RM500 sehari tu tidak mustahil. Tidak mustahil dan boleh diusahakan. Kalau teknik yang betul dan entry yang tepat. Okay. So, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Okay, untuk video pada kali ini saya buat pada sesi petang 30 April 2025. Pukul 2:43 petang. Okay. So based on kita punya chart yang kita dah kotakkan zon-zon kita tu. So ini adalah zon support, ini adalah zon rintangan. Okay. So selagi dia berada di atas zon tapak, ada potensi untuk dia pusing naik. Okay. Kita guna indikator custom EMA dan juga custom RSI. Okay. Guna dua custom indicator pun dah cukup untuk trade. Okay, sekarang kalau ikut dia punya overall chart adalah dalam kuatan bearish sebenarnya. Sebenarnya dia ada potensi untuk kembali ke bahagian bawah ni. Cuma selagi dia tak bocor 3915 3915 masih ada potensi untuk dia bergerak naik. Okey. Kalau dia bocor dia akan bergerak turun. Okey. So sekarang nak masuk buy ke nak masuk sell kan? So sekarang dia dalam kekuatan reversal reversal tapi overall chart masih dalam keadaan bearish.
Cuma kita boleh nampak selagi dia tak bocor level support, zon support kuning ni, maka dia ada potensi untuk mencari zon kotak biru dan juga zon kotak oren sebagai kita punya zone resistance. Okay. So sekarang kita nak masuk buy ke nak masuk sell? Itu persoalannya sekarang. Kalau ikutkan sekarang adalah entry buy. So contohlah kalau kita nak masuk buy. So buy kita guna paper trading lah untuk pembelajaran. Okay. Baru cakap turun naik. So kita punya stop loss 3914. Kita cubalah masuk sekarang kan. Okay, tu dia. So kita punya risk 200. Kita punya entry kat di sini lah. Cuma tinggi pula dia punya entry kan. 3922 Sepatutnya kalau dapat 3918, 3920 tadi cantik Okay, tapi tak apa. Eh. Selagi dia tak bocor kita punya zone half kotak kuning ni iaitu di 3915, sebab tu kita letak stop loss di 3914 selagi itu dia ada potensi untuk bergerak bullish ke atas. Okay. So dalam trading ni kita kena percaya kita punya analisis dan juga kita punya indicator. Okay. So untuk trade saya guna custom indicator moving average dan juga custom indicator RSI. Okay. Dua custom indicator dan juga satu default RSI default kat sini. So nampak macam ada potensi untuk bergerak naik. Okay. So tengoklah ke mana dia nak pergi. Okay. Mampukah kita untuk menjana profit pada sesi petang ni? ACPO ni dia dua hala. Kita boleh masuk buy kalau dia naik atas, kalau dia turun kita boleh masuk sell. Semua sekarang masih bullish, so kita punya entry adalah entry buy. Okay? Kalau ada entry sell nanti, kita boleh cuba masuk sell. So kita letak stop loss dekat 3915 sebab apa? Sebab kalau dia tak bocor dia akan sambung naik, kalau dia bocor dia akan junam ke bawah. FCPO ni dia banyak session kan. Overall dia ada 3 session Pagi daripada pukul 10.30 sampai ke pukul 12 tengah hari, 12.30 tengah hari. Petang 2.30 sampai pukul 6 dan malam pukul 9 malam hingga 11 tengah malam. So tak perlu menghadap sepanjang masa. Ada masa, ada peluang. Baru buka chart, ada setup, baru kita cari entry. Okay. Tak ada setup, boleh buat kerja lain. Okay. Sebab apa? Sebab bila ada setup saja, baru gerakan akan lebih kuat. Okay. So, uh, reward akan lebih besar. Kalau tidak, dia akan bergerak sideways ataupun range dia hanya range kecil kan. So, kita tengoklah. Secara teorinya, chart masih dalam gerakan bearish. Cuma sekarang dia dalam fasa reversal. So, R dia adalah EMA ni sebenarnya. So, kalau dia reject salah satu EMA ni, maka dia akan sambung bearish ke bawah. Okay. Cuma buat masa ni sebab apa kita masuk buy? Sebab dia dalam fasa reversal ke atas. Ah, Kalau dia dapat override semua EMA tu, maka dia ah, akan membuat pertukaran trend daripada bearish kepada bullish. Okay. Sebelum ni bearish, bearish. Okay, and then dia buat tapak ke bawah ni dan dia buat gerakan reversal daripada pagi tadi dia buat reversal ini pukul 10.30 pagi. So, mari kita tengok ah, apakah gerakan yang dia akan buat untuk masa ni lah. So buat masa ni masih dalam kawalan membuat gerakan bullish di situ. Cuma kita punya sekarang dekat kita punya entry kan 3922. Satu lagi dalam trade SCPO ni kena banyak menunggu kan. Trading memang kena banyak menunggu. So tengoklah adakah dia mampu untuk break
breakout pattern ni kan. Kalau dia breakout, jadi dia akan ada kekuatan yang lebih kuat untuk ke atas. Overall masih bullish. Sebab apa? Sebab RSI pun masih bullish. RSI pun bullish. Macam mana tahu RSI bullish? Sekejap, RSI bullish apabila background dia berwarna hijau. Apabila background kita punya RSI ni berwarna hijau, maka dia dalam kekuatan bullish. Ada untung 50 kat situ. Okey lah kan. Dah untung 50 dan dah breakout di situ lah. Okey, dah untung RM75 kan. Okey lah. Okey, 125 dah untung. Nak cakap susah, tak susah jugalah trade CPO ni sebab dia okey lah, dia mengikut kita punya indikator. 150 dah untung. Okey. 175. Pak. 200 dah untung. Mak, satu candle ni. Tiga candle. Tiga candle kita dah untung 200. Okey lah kan. Untuk trade SPO ni nak dapat profit 250, 200, 500 sehari tu tak ada masalah sebenarnya. So kalau target sehari 250 lah kan. Sehari 250, kita trade 20 hari. So dah boleh profit 5,000 sebulan kat situ. So begitulah dia punya kira-kira kan. Kira-kira secara teori. Okay. So kalau berminat nak buka account trading SCPO, so boleh klik link di bahagian description di bawah video ni. Boleh follow guide yang saya share tu. Okay. And then kalau ada masalah semasa mengisi form ataupun bila dah siap isi form, boleh PM saya di Telegram. Okay. Untuk tindakan lanjut. Okay. Akan masuk grup Telegram support juga kalau siapa-siapa yang buka account trading dengan saya. So bolehlah sambil-sambil tu belajar dan dapatkan review analisis gerakan chart. Okay. Dari semasa ke semasa. Ataupun boleh lawat saya punya website lah. Okay. www.technictrade.com. Okay, dekat tentang tu, okay. So klik pada account futures trading SCPO. So boleh follow step-step yang ada dekat sini. Satu lagi, kalau sekarang tengah trade SCPO dan nak belajar tentang analisis technical chart, trading SCPO, serta dapatkan custom indicator trading view, dan juga masuk ke grup support Telegram. Okay. Untuk perbincangan dan pembelajaran berterusan serta review analisis hala tuju chart, boleh pergi dekat senarai kelas, ada kelas trading SCPO kan. Sini kelas belajar trading SPO. So boleh scroll bawah dan boleh klik join now. Okay. InsyaAllah banyak yang boleh dipelajari dari semasa ke semasa dan sangat berbaloi sangat berbaloi untuk menyertai kelas trading SCPO ni. Okay, apa dah jadi pada kita punya entry tadi? Okay, dia dah jatuh. Okay, gitulah. Daripada 200 lebih tinggal 50. Sebab apa? Sebab tak take profit. So FCPO ni dia gerakan dia pantas lah kan. Satu lagi dalam tadi FCPO ni kita kena buat keputusan dekat mana kita nak close position. Kadang-kadang kita close awal, kadang-kadang kita close lambat. Kadang-kadang gitulah. Bila kita dah close position, dia pacak naik. Itu bergantung pada kita punya strategi trade atau berapa profit yang kita nak ambil. Sini kenapa dia jatuh tadi? Sebab dia reject kita punya MA. Kita boleh nampak dekat sini dia reject dan dia reject juga dekat area EMA yang sama. So sebenarnya kita dah boleh take profit kat sini tadi. Tapi oleh sebab saya terang pasal buka account dan juga pasal kelas tadi dah terlepas kan. Sepatutnya kita set TP atau tarik stop loss ke atas. Tapi tak apa. Overall chart masih bullish ke atas. Just hold je lah dulu kan. Dia kembali RM75. Ah, Okay lah. Overall masih bullish. So selagi dia masih bullish tu, selagi tu boleh simpan lah. Okay, tadi stop loss kita 200 kan. So kita dah boleh tarik kita punya stop loss pergi atas sikit, 125. Okay. Iaitu di bawah garisan EMA ni. So sekarang kita punya profit RM75.
Kalau kita nak ambil, kita boleh close position lah. Eh? Tapi kalau kita percaya pada kita punya analisis, dia akan pergi masuk kotak biru ni dan dia akan sampai area sini lah. Okay. 39, 39, 39, 36. Adakah mampu dia sampai situ? Eh? Boleh jugalah letak apa TP kat situ kalau nak lah. Kan? Okay, nampak? Tu dia kan. Sungguh pakai dikata. Eh? Bila kita percaya pada kita punya indikator, bila kita percaya pada kita punya analisis teknikal, insyaAllah lebih mudah untuk kita trade dan profit. Kan dah masuk dalam kotak biru. Eh. Kan dah sampai. 3934. Dia dah touch 3936 ya. 3936 kat situ. Hampir touch 3936. So sekarang kita profit 250. Macam saya cakap tadi lah. Untuk trade SCPO ni, tu dia. Ngam-ngam sampai 3936. Pak, saya cakap tadi, dia akan sampai 3936. Ngam lah tu. 3936 kan. 3936. 3936 So dia akan pergi cari EMA yang seterusnya lah dekat 3939. Dah untung 300 setengah. Dah untung 350. Sampai 375 kan. Sampai EMA tu kan. Okey, contohnya lah ketamakan melanda diri kan. So kita nak set kita punya TP kan. So kita set TP, contoh kita nak ambil dekat 394144. 4144, kita ambil 42 kan. 42 eh. So kita akan untung 500 di situ Okay, profit. Eh, terus profit 500. Begitulah secara teorinya. Okay. Nampak macam mudah nak trade kan. Ngam-ngam. Kalau kita letak 3944 pun lagi banyak untung kan. So berapa kita punya profit ni? Kita tengok dekat sini. 500. Okay. Nampak history. Masuk 3922, close 3942. Dapat 20 tip. So 20 tip bersamaan 500. Sebab apa? Sebab satu tip bersamaan RM25 dalam trading SCPO. So begitulah secara teorinya trade. So kita masuk tadi dekat sini pukul 2.45 dan kita dapat 500 pada pukul 3.5. So dalam masa berapa? 20 minit. 20 minit kita boleh buat 500 dalam trading SCPO. Sebab tu saya cakap tadi, untuk trade SCPO, untuk dapat 250, 500 sehari tu tak ada masalah. Yang penting kena faham teknik entry. Kena faham analisis teknikal. Dan juga kena faham teknik penggunaan indikator. Okay. So, boleh nampak begitulah secara teorinya dalam untuk trade SPO ni. Untuk profit tu tak susah sangat. Tak susah sangat dan tak mudah sangat sebenarnya. Kena faham pasal analisis teknikal, kena faham setup, kena faham apa penggunaan kita punya indikator. Okay. Tapi at least 200 setengah 500 hari tu insyaAllah boleh diusahakan kan. Okay, nampak ngam-ngam dia reject dekat tempat kita TP dia. Kita TP 3942, dia pergi 3944 kita punya SNR memang tepat lah. Ngam-ngam sentuh lah 3944 tu. Okay, kotak berwarna oren kan. Sekarang dia sedang membuat pullback kan. Sebab apa? Sebab dia dah uh, naik dan dia mesti akan pullback. Kalau kuat dia akan buat gerakan continuation ke atas. Okay. Tapi kalau tak kuat, dia bocor kotak warna biru ni, dia akan mula judam ke bawah. Sebab apa? Sebab sini pun dia dah buat high situ. Tu dia kan. Junam kan. Eh? Patutnya masuk sell kat sini. Tapi itulah. Dah meraihkan keuntungan 500 tu. So, biar dulu lah kan. Peluang sentiasa ada. Peluang sentiasa ada. Nampak? Ngam-ngam kita set TP dekat 3942. Sebab apa saya ambil 3942?
Sebab dia antara 3941 44 ni kan. So just ambil je lah kat mana-mana kan. Selalunya saya ambil low lah sebab confirm boleh match Kalau kita ambil 3944 tadi tu dia kadang-kadang tak match Dia just sentuh saja Okay, tu dia eh. Nampak tak dia buang sangat kuat pembuangan dia. Bocor dah kotak berwarna biru kan. Tu dia Kalau masuk sel sini tadi, paling-paling dapat 200 Kalau masuk sel kat sini tadi, paling-paling ni dapat 200, 200 setengah ataupun lebih. Tu dia kan. Seperti yang saya cakap tadi lah kan. Dia masih dalam bearish masih dalam kekuatan bearish. So sekarang nampak dia buang Sangat kejam pembuangan dia kan. Kalau kita tak set TP kat sini tadi, hilang 500 tu. Balik ke kita punya entry Sebab apa? Sebab entry kita tadi kat sini. Kita entry buy dia kat sini Dia balik ke situ balik. Hilang 500 tu. Sini kan. Tapi kalau kita masuk sini dapat 500 lagi. Dah 1000 hutang ni kan. Gitulah Okey, mari kita tengok. Adakah boleh masuk sell pula kan? Cuma kalau nak masuk sell sekarang dia dah apa jauh kan. Kita tunggu sekejap sebab dia dah kembali ke kotak berwarna kuning Kotak kuning ni adalah kita punya support. Untuk masuk sell sebenarnya kat sini. Apabila munculnya candle high. Indikator ni memang menarik lah. Dia bila ada high tu high, adalah R So jatuh kan. Asal ada high je dia jatuh Kalau dia terdapat breakout high ni dia akan start jatuh Dan sekarang kita nampak ada low. So low ada support. Ngam-ngam dia pantul dekat support. Ngam dia buat low dan dia pantul dekat kita punya zone support So sekarang nak masuk buy ke nak masuk sell kan? Itu persoalan yang seterusnya. Untuk entry buy yang seterusnya dia kena munculnya candle purple Kalau tak sekarang masih dalam gerakan bearish Kalau dia naik dan dia jatuh lagi sekali kita boleh masuk sell Okay, kalau dia naik sini dan dia jatuh semula So area sini nanti kita boleh cari sell So kalau dia bocor 3915 tu kita masuk sell lah Kalau dia bocor potensi untuk cari TP kat sini kat area mana 3896 3892 So tengah-tengah adalah 3894 Okay, overall RSI pun dah bearish. Kalau nak masuk sell sekarang, support adalah di 3920 Contohnya lah kalau kita nak masuk sell Sell. Tapi kalau kita ambil 3920 tu sangat nipis So kena ambil atas sikit. So dekat mana kita nak ambil? Kita punya stop loss 3925 So letak stop loss 3925 lah jatuh dah Adakah dia akan bocor 3915 atau dia pantul Kalau nak stop loss nipis kita letak di 3920 2021 So ada 125 Cuma masih belum bocor 3915 Okay. Bila dia belum bocor 3915 tu ada potensi untuk dia pantul ke atas ketika nanti dia makan kita punya stop loss yang 3921 tu. So tunggu dulu lah Sepatutnya sell terbaik atas ni tadi. Kalau dia sambung J6 laju terlepas lah untuk entry sell kan. Tapi kalau dia tak J6 dia pantulan dulu dia potensi lah untuk kita masuk je lagi nampak macam nak sambung J6 pula Kalau dia sambung J6 kita tunggu kat bawah ni lah tunggu dia bocor 3911 lah Jangan kejar peluang sentiasa ada Target 200 setengah 500 je sebenarnya dah tercapai dah boleh duduk tepi dah sebenarnya untuk hari ni tapi kita sambunglah untuk video untuk video pembelajaran kita sambung sebab apa sebab dia dah sampai tapak so kita agak high risk untuk kita masuk entry untuk masuk entry buy pun sekarang dalam kekuatan bearish lah sebab dia dah bocor kat kotak warna biru tu so tunggulah dia pantul sekejap kalau ada peluang kita masuklah
Kalau tak ada peluang, biarkan saja. Nanti dia makan balik kita punya profit yang dah dapat tadi. Kan? So kalau berminat nak buka akaun trading SCPO, boleh buka dengan saya lah. Okay? Dia full margin buat masa ni adalah sebanyak RM8,500. Tapi boleh apply quarter margin. So quarter margin ni kita hanya perlu ada modal minimum 2,125 buat masa ni. Okay? Tapi untuk trade tu seloknya ada buffer modal antara 2,500 hingga 3,000 Sebab apa? Sebab tak semestinya kita masuk terus profit kan. Kadang-kadang dia apa celup kejap sebelum dia bergerak Nanti kita tak boleh set stop loss yang besar kan kalau kita punya buffer kecil. Dah bocor kan. Dah bocor 3915. Okey. Tapi itulah untuk entry sell ni dah jauh lah pula. Tunggu kejap lah kan. Tunggu kejap. Bagi dia pergi sini. Baru kita cari entry dekat sini ya. Kita cari ya. Sebab apa? Sebab untuk kejar sell ni dah macam dah high risk Macam dah high risk. Sebab dia dekat area support ni. Elok kita masuk sell kita kejar ni. Nanti dia sebatang lemang ni naik atas pula kan. Gitu dia bijau lah kan. So untuk mengelakkan terkena begitu, kita biar je lah. Sebab apa? Sebab kalau dia turun pun dia akan pull back, baru dia sambung junam. So kita cari entry masa dia pull back. Tapi kalau dia junam benam terus sampai ke sini, tak ada rezeki lah. Tiba-tiba terus pergi sini, tak ada rezeki lah. Kalau ada rezeki dia buat pull back dulu. Kalau ada rezeki dia buat pull back, bolehlah saya tunjuk entry sell pula kan. Bocor dah. Okay. Dalam trading ni memang kena banyak menunggu lah. Kena banyak menunggu setup. Sebab apa? Sebab entry sell yang terbaik adalah kat sini. Kalau kita cari entry kat sini tu macam dah. Orang cakap makan sisa-sisa je. eh? Boleh cakap itu Sepatutnya entry terbaik dia sebenarnya kat atas tadi. Bila sini-sini bila dia bocor EMA tu kan. So untuk mengelakkan entry yang high risk, so tak masuk lah kan. Tapi kalau nak masuk sikit-sikit lah. Boleh masuk kat sini tadi Masa candle yang masuk dalam kotak kuning ni. Tapi range dia dalam 8 tick lah. Adalah juga dalam 200 Dalam 200, 200 setengah boleh dapat tadi sebenarnya kat sini kan. Sebab tu saya cakap untuk trading SPO ni 200, 200 setengah tu tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah untuk profit, tak ada masalah untuk kena lipat. eh? Ah, dia kena lipat 200, 200 setengah pun senang nak profit 200, 200 setengah pun senang. Sebab tu kena entry tu kena tepat. Entry tu kena pada lokasi yang tepat. Dan cari entry yang cantik lah. Jangan cari entry yang high risk. Masa saya buka sell ni tadi sebenarnya dekat area sini. Cuma itulah malas nak masuk sebab satu dah untung. Satu lagi dia punya entry sebenarnya dah jauh ke atas. Mengharapkan dia buat pullback macam tu kan. Mencari entry semasa pullback. So tunggu je lah. So sekarang dia buat loop kat situ kan. Sekarang dia dah buat loop kat sini. So sini ada support. Kalau masuk, kalau kejar dah pusing naik. Sebab tu saya cakap high risk kalau nak masuk bila dah kat bawah-bawah ni. Satu lagi high risk kalau dia dah menjauhi EMA kan. Sebab apa? Sebab dia akan cari EMA balik. Okay. Lepas tu kalau dia reject baru dia sambung jatuh. Kan? Nampak? Dia pusing naik. Sebab tu kalau kejar entry sell ni dah kena lipat kan. So sekarang kita boleh ready untuk masuk sell lah kan. So kita punya stop loss adalah di 3918, 3920. Okey lah. Boleh maintain 3921 ni stop loss dulu cuma bukan boleh masuk serang. Tunggu dia sampai area sini dulu. Nanti kalau dia ada keluar satu rejection candle, baru kita boleh masuk sell. Kalau tak ada rejection candle, dia buat candle strong bullish pusing ke atas. So tak adalah entry sell. So semuanya bergantung kat area sini Okay, so sekarang kita dah set siap-siap stop loss tu dekat 3921. Kat mana 3921 dekat area sinilah. Kita tunggu next candle. Sekarang pukul 3.47. So tengok candle ni siap macam mana. Next candle macam mana. Kalau next candle dia sampai ke area sini dan dia reject. So kita boleh masuk set. Overall memang bearish lah sekarang. Overall memang dalam kekuatan bearish.
Dan dia dah hampir sentuh EMA short tadi pun. Sebenarnya ada potensi untuk dia buat gerakan bearish ke bawah kan. So kita tunggu jap. Nampak dia pusing naik Kalau dia reject lagi sekali EMA ni, maka kita boleh masuk sell. So sekarang kita punya stop loss tinggal 5 tick. So belum masuk kan. Sebab apa? Sebab kita tunggu dia reject. Kalau dia reject, baru kita masuk. Kalau dia pusing atas, kena cari buy. Kalau terbatal niat nak masuk sell lah kalau pusing atas. Segalanya terletak dekat area sini. Kena tunggu candle ni pula siap kan. Di sini kita nampak lah dia munculnya persilangan EMA bearish tu kat sini kan. So secara teorinya kalau dia masuk balik area sini, dia akan sambung jatuh. Tapi kalau dia dapat cross balik atas ni, maka dia akan sambung gerakan ke atas. Sebab tu kena tunggu candle yang ini siap dulu. Okay, lagi 1 minit. So, tengok candle yang seterusnya. Sekarang candle 3.54. Kita boleh nampak dia dah reject short EMA yang berwarna orange tu. So, kalau candle seterusnya pun reject juga, maka kita boleh cuba masuk sell. Kita punya stop loss masih di tempat yang sama. 3921. Okay, nampak adakah dia akan naik ataupun turun. Kalau dia bocor balik 3515 ni, maka dia akan buat gerakan sambung turun ke bawah. Tunggu. Kalau dia reject, baru boleh masuk sell. Ngangau dah sampai kita punya area yang saya bulatkan tadi. Kat sini. Kalau dia reject, nanti kita boleh masuk sell. Tapi kalau dia maintain dekat atas 3915 ni, ada potensi untuk dia pusing naik. Entry tu kena betul-betul di lokasi yang tepat lah sebenarnya kan. Overall indikator kita cakap sell. Kalau yakin lah nak masuk sell sekarang, kena adjust stop loss pergi 25. Sini. So seeloknya tunggu juga candle ni siap. Jangan tergesa-gesa. Kalau nak tunggu candle ni siap, kita adjust balik stop loss kita kepada 3921. So sekarang 357. Tengoklah dia siap macam mana. Kalau dia reject ataupun next candle tu hitam nanti, baru kita ada potensi untuk entry set. Okay, boleh masuk sell lah. Laju pula. Mana kita punya sell? Situ. Delay atau dia view. Okay. Nampak So kalau kita masuk titik tadi sepatutnya masuk sini kan. Tengok tempat lain pula kan. Tak fokus. Untuk trade ni kena fokus sepatutnya kan. Sepatutnya masuk masa dia reject ni tadi. Ngam-ngam dia reject. Ngam-ngam dia reject area yang saya bulatkan tadi. So sekarang itulah. Kalau kita masuk sini tadi dah untung lah 100 lebih kurang. Sekarang tinggal 20, baru 25. Sebab apa? Sebab lambat tekan kan. Kurang fokus. Cuma kita punya TP sebenarnya kat area kotak kelabu. So sekarang kita dah masuk sell dekat sini lah. Kita dah masuk sell. Tadi kita masuk buy kat sini. So secara teorinya lah dia punya gerakan yang macam saya lukis tadi tu. Sini, sini dan sambung junam. So adakah betul dia punya gerakan macam tu? Okay, patutnya candle yang ni masuk. Masa dia close reject ni dah boleh masuk sebenarnya kan. Itulah. Terlepas pula kat situ. Sekarang dia dah pantun pula kan. Dah negatif 50. Sebab apa? Sebab kita tekan tadi dia match kat sini kan. Dia agak delay lah. Stadium view. Cuma kalau kita percaya dengan analisis kita, hold je lah. Kalau dia tiba-tiba laju naik, hilang lah 200. Okay. Tapi kalau ikut setup, biasanya dia jatuh. Kalau ikut setup gerakan, biasanya memang dia akan sambung turun ke bawah. Sebab overall chart memang bearish lah. Okay, bila kita yakin dengan kita punya analisis, bila kita yakin dengan kita punya indikator, so kita boleh hold lah selagi tak kena kita punya stop loss. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia melawan juga kan. Kadang-kadang dia melawan gerakan. Cuma tak selalulah. Biasanya kalau indikator menunjukkan gerakan bearish, memang dia akan mengikut gerakan indikator.
So kalau dah masuk, apa tak payah adjust lah, biar je. Eh. Dah untuk 50 kan. Itulah secara teorinya. So adakah dia akan pergi cari kotak warna kelabu tu? Untuk dia cari kotak warna kelabu ni, dia kena bocor 3907. Tapi kalau dia tak bocor 3907 tu, nanti dia akan stop kat situ. Ada potensi untuk dia buat gerakan bullish divergent pula. So kita monitor lah sampai 3907 apa dia nak buat. Dah untung 100 kan. Begitulah secara teorinya kan. So adakah dia akan sampai 3907? Tengoklah dia bocor atau dia stop di situ. Okay, dah bocor So sekarang kita dah profit 175 lebih kurang. 200. Okay. So kalau nak ambil, ambil lah. Dapat lah untung tadi masa untung 500 ni untung 200. Dah 700. Eh. Ataupun kita nak set TP lah sampai sini kan. Take profit. Di mana? 3896, 3894. Tu 385. So kalau kita set 3895, kita ada untung 450. Gitu kan. Ataupun kalau tamak lah. 3894 3893 lah kita adjust. Nanti kita adjust balik. Kita letak 3893. Tapi beza RM50 je. Boleh lah ambil 500. Kita tengok dapat ke tidak. So sekarang dah profit 325. So kalau rasa nak ambil, ambil je lah. Kan? Okay? Ataupun boleh bawa turun lah stop loss kan. Okay, dia menghampiri kotak kelabu kita dah. Okay, so sekarang dah untung 350. Kalau rasa dah cukup, boleh close position lah. Sebab apa? Sebab dia dah buat low, dia dah buat low. Ada potensi untuk dia buat pantulan. Stop loss saya tak adjust. Sepatutnya secara reality, kita at least letak stop loss dekat sini kan. Kalau dia pantul ke atas tu, so dah secure profit lah kita 300. Tapi kalau kita yakin dia boleh cari kotak kelabu tu, kita hold lah. Cuma untuk video ni saya letak stop loss lah kat situ. So secure profit lah. Okay, kita modify lah kat situ. Okay, letak stop loss kat situ sebab dia dah buat low, dah buat low. Ada potensi untuk dia pusing naik. Kalau dia nak turun, dia sambung turun lah. Tapi at least kita dah secure 300 lah kat situ. Kadang-kadang tak perlu tamak. Kadang-kadang tak perlu tamak. Tapi kalau dia tak makan 300 ni, dia akan sambung jurang ke bawah lah. Kita tengoklah apa dia nak buat. Kalau dia makan, at least dah secure 300. Okay lah. Cuma sebab yang saya concern adalah bila dia buat lulu ni, biasanya bila dia buat lulu ni dia akan pantul ke atas mula. And then baru dia pusing turun ke bawah. Okay. Untuk tidak mengambil risiko, maka saya letak stop loss tu lah. Sekarang pukul 4.28 kan. Tengoklah. Okey, dah kena. So, begitulah. Dah secure profit kan. Dapatlah 300 kat situ. So, entry buy tadi kita dapat 500. Entry sell kita dapat 300. Adalah 800. Begitulah secara teori ya. Nampak? Yang macam saya cakap tadi, dia dah buat low, ada potensi untuk dia pantun naik kan. So, dah makan ini stop loss, okay lah. Dah secure 300. Sebab apa? Sebab takut nanti dia sambung naik pula kan. So begitulah secara teorinya. Kita tengok record, kita tengok history trading kita kan. Tu dia. So realized profit adalah sebanyak 800. Dua entry saja, iaitu masa kita entry buy tadi, kita take profit dekat sini. So 3922, 3942 ada 520 tick. Lepas tu kita masuk sell dekat 3913 dan kita close di 3901. So ada 12 tick bersamaan dengan 300.
So 50 campur 300, 500 campur 300 dapatlah 800. So okey lah So begitulah secara teorinya contoh trading SCPO tu dia Dia sampai kotak kelabu tapi tak apalah kita dah take profit So begitulah serba sedikit perkongsian tentang video bagaimana untuk trade SCPO. Okey. Jika berminat untuk buka akaun trading SCPO, boleh klik link di bahagian description di bawah video ini. Atau jika berminat untuk sertai kelas trading SCPO, juga boleh klik link di bahagian description di bawah video ini. Okey. Okey, nampak Kita dah ambil dekat sini, ngam sampai kita punya TP. Sepatutnya kita dapat 500 Tapi itulah, tak boleh nak menjangka kan. So kita ambil 300 pun tak apalah, rezeki kita kat situ Kalau kita biarkan tadi dapat lah kita 500. Masa buy 500, masa sell pun 500 So okay, terima kasih kerana menonton video ini. Semoga sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada rakan-rakan yang menontonnya. Ngam-ngam dia sampai kotak kelabu, dia pantul Kalau tidak, match kita punya profit 500 Okay. So terima kasih dan selamat berdagang.